Where is the pelangi? Pelangi guys. Still boleh nampak ke? Still boleh nampak ke? Pelangi, pelangi. Di mana kau pelangi? Aduh, itu. Yes. Pelangi di senja hari 6:07 minit petang. Indahnya ciptaan Tuhan guys. Indahnya ciptaan Tuhan. Boleh tengok, boleh nampak langit di hadapan. We can call it as mini sunset. Mini sunset. Awan yang terbentuk ataupun disinari oleh cahaya matahari yang hampir tenggelam. So can I call it mini sunset? By the way, I just want to share something new dekat jalan ke kampung kita orang ni hari ni. Did you guys see something new, something different? Cari benda yang tersembunyi. Apa benda yang tersembunyi? Luar biasa, agak luar biasa guys. Apa yang luar biasa? So, apa yang luar biasa di jalan sepanjang perjalanan ke kampung saya adalah, as you can see, banyak terdapat tiang-tiang lampu di sebelah kanan jalan. I'm so happy to share with all of you, all of my friends, that kita telah diberikan kemudahan oleh pihak yang berwajib. Terima kasih. Diberikan kemudahan. Pelangi tu still ada lagi. You guys can see. But it's not that clear, tapi masih lagi. Boleh nampak di hujung tu. Pelangi. Tapi instead of I want to share about the pelangi senja tadi, tapi now I'm more interested to sharing about one of government facilities yang telah dikongsikan, yang telah diberikan kepada kami di sini, penduduk setempat di sini, iaitu lampu jalan. Boleh nampak betapa banyaknya lampu jalan yang disediakan untuk menerangi kawasan jalan menuju ke kampung kami ini. Bukan kampung kami sahajalah, tapi laluannya adalah salah satu daripada tempat yang akan dilalui oleh jalan yang dibuat ini adalah kampung kami. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, kalaulah boleh, kalaulah pos saya ini singgah di mana-mana, anak-anak muda yang boleh dengar, yang boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, betapa kerajaan inginkan keselesaan, memberikan keselesaan kepada penduduknya, kepada rakyatnya. Tetapi apakah sumbangan kita kepada kerajaan? Anak-anak muda sekarang kalau boleh duduk sendiri, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata, boleh tak bermonolog sendiri, boleh tak menghayati sendiri erti kehidupan, apakah yang telah kita sumbangkan kepada negara, sedangkan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang tengah struggle untuk bagikan keselesaan kepada kita. Okay, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang sedang berjuang untuk memberikan semaksimum mungkin keselesaan kepada kita. Tapi adakah kita juga memberi komitmen yang sama kepada kerajaan, kepada negara kita, kepada bangsa kita? Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, okay,
lebih kepada straight to the point untuk menuju kepada anak-anak muda yang belum tahu lagi hala tuju hidup masing-masing, yang masih lagi duduk melepak, yang masih lagi tak tahu arah apa tujuan hidup dia, apa target untuk masa depan dia, apa yang dia nak capai untuk tahun ini, untuk tahun depan, untuk kehidupan dia. Rasanya itu saja perkongsian untuk petang ni. Okay guys, see you guys next time. Bye.